25 tahun sebagai pendidik, tapi saya terpaksa gunakan wang pencen sendiri semata-mata untuk menampung kos operasi mengajar Al-Quran. Dulu, jualan saya sekadar RM8,000 sebulan. Pelajar tak sampai 20 orang. Tiap malam dan hujung minggu penuh dengan kelas, sampai saya hilang masa untuk keluarga. Bisnes hampir mati. Segalanya berubah apabila saya mula mendapatkan bimbingan mentor. Saya sedar, untuk kembangkan kaedah haraki, saya tak boleh buat semuanya sendiri. Saya nekat untuk bina sistem. Saya mula melatih pasukan, menstrukturkan operasi ibu pejabat dan mendigitalkan kelas sepenuhnya. Operasi kini tidak lagi bergantung 100% di bahu saya. Hasilnya luar biasa. Kami kini meraih 1.5 juta setahun dengan 24 orang kaki tangan. Kami membantu 450 pelajar setiap bulan. Jiwa saya kini lebih tenang dan masa bersama keluarga dikembalikan. Kini, fokus saya adalah kolaborasi strategik ke peringkat kebangsaan. Nasihat saya, carilah mentor yang membimbing arah tuju anda agar bisnes kita mampu memberi manfaat kepada lebih ramai orang.